Salam hormat dan salam bahagia. Anda kini berada di Stadium Majlis Perbandaran Ampang Jaya untuk hari perlawanan Liga Wanita Nasional yang membabitkan antara pasukan Kuala Lumpur FA akan berdepan dengan aksi para pemain muda dari pasukan Young Tigres. Itu dia whistle yang dibunyikan oleh pengadil. Hantaran jauh terus ke atas oleh ketua pasukan, dikeluarkan oleh Farah Wahidah. Peluang untuk pasukan Kuala Lumpur. Oh, baik peluang. Baik Laila Syamila dengan rembatan mudah, terus menewaskan penjaga gol bagi pasukan Young Tigres buat kali pertama di minit ke-10 ini. Lihat bagaimana gerak ulang tayang perlahan ini. Permainan baru saja diteruskan. Ada lambungan ke atas, berjaya didapatkan oleh Laila Syamila yang mempunyai ruang yang begitu luas di hadapan pintu gol. Oh, baik peluang sekali lagi untuk pasukan Kuala Lumpur. Laila Syamila terlepas, tertinggal bola di belakang. Rembatan selanjutnya leret saja terus masuk untuk jaringan kedua buat pasukan Kuala Lumpur FA menerusi pemain ini. Oh, serba tidak kena untuk pasukan Young Tigres dan rezeki untuk pasukan Kuala Lumpur FA. Lihat bagaimana bermula daripada umpanan dan Mayukono buat Laila Syamila. Percubaan yang terkena pemain pertahanan, keluar semula untuk terus dirembat oleh Asma Munajati. Dibiarkan saja oleh Farah Wahidah. Tekanan yang baik dari Risa Kawai. Risa hantar ke atas untuk Laila. Kurang baik sebenarnya hantaran tersebut, namun begitu, itu antara idea terbaik untuk Risa Kawai. Dan itu adalah whistle yang dibunyikan oleh pengadil bertugas menamatkan aksi di separuh masa yang pertama. Keputusan separuh masa di Stadium MPAJ. Pasukan Kuala Lumpur FA berjaya mendapatkan kelebihan 2 jaringan berbalas kosong. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Pasukan Young Tigers telah membuat pergantian pemain dengan mengeluarkan pemain jersey nombor 2. Kembali bersambung perlawanan di separuh masa yang kedua. Farah Wahidah cemerlang tindakan daripada pemain pertahanan, namun begitu masih lagi dalam kawalan barisan pemain pasukan Kuala Lumpur. Mereka terus melakukan penguasaan bola menuju ke kawasan pasukan Young Tigres. Rembatan jarak jauh dilepaskan oleh Anis Aisyah. Terus ditangkap oleh penjaga gol yang baru dimasukkan di separuh masa yang kedua ini, Farzana Izzati. Bagi anda yang baru saja bersama kami pada perlawanan malam ini, secara langsung kami bawakan dari Stadium Majlis Perbandaran Ampang Jaya, hari perlawanan Liga Wanita Nasional yang membabitkan pasukan Kuala Lumpur FA menentang barisan pemain muda dari pasukan Young Tigres. Sudah pun ada 2 jaringan berjaya dilakar oleh pasukan Kuala Lumpur di separuh masa yang pertama. Menyaksikan mereka sekarang ini mendahului pasukan Young Tigres dengan jaringan 2-0 menerusi jaringan yang dilakukan oleh Laila Syamila di minit ke-10 dan Asma Munajati di minit ke-22. Iris Damia tolak semula ke belakang.
Shadlina cuba masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Tolakan yang agak kuat sebenarnya. Walaupun cuba mengatasi pemain pasukan Kuala Lumpur FA. Lihat bagaimana Kisha, tidak offside, peluang 1 lawan 1 dan mudah. Akhirnya pasukan Young Tigres berjaya juga memecahkan kebuntuan di separuh masa yang kedua. Di minit ke-57 ini ada juga jaringan pembukaan daripada barisan pemain muda untuk pasukan Young Tigres. Lihat bagaimana gerak ulang tayang perlahan ini. Lorongan yang baik untuk Shadlina di sebelah kiri, yang mara ke dalam kawasan kotak penalti tanpa sebarang masalah dan melepaskan rembatan menewaskan penjaga gol pasukan Kuala Lumpur FA Nur Kristina. Semula kepada Kisha, 2 orang pemain cuba diadaptasi, 3 orang pemain lepas daripada pemain ini. Lihat bagaimana. Baik, dan itu semestinya penalti diberikan setelah Shadlina dijatuhkan. Cukup berusaha keras pemain ini untuk pasukan Young Tigres FC pada malam ini. 1 gol sudah pun dilakukan oleh beliau. Dan beliau sekarang ini menghadiahkan sepakan penalti buat rakan-rakan setelah Farah Wahida mengasari Shadlina dalam kawasan kotak penalti. Dan ini peluang untuk pasukan Young Tigres menyamakan kedudukan. Segala-galanya tampak sukar untuk mereka di separuh masa yang pertama. Namun begitu, mereka sekarang ini memiliki peluang. Dan tendangan ini akan dilakukan oleh Putri Mia Alisa berhadapan dengan Kristina Zulkifli, penjaga gol pasukan Kuala Lumpur. Young Tigres FC perlu menggunakan kelebihan sepakan penalti ini untuk menyamakan kedudukan di Stadium PJ. Whistle sudah pun dibunyikan Putri Mia. Lihat bagaimana mudah. 2 sama di Stadium PJ. Akhirnya ada kebangkitan daripada pasukan Young Tigres FC. Terima kasih untuk Shadlina yang berjaya mendapatkan penalti ini untuk pasukan Young Tigres dan disudahkan dengan mudah oleh Putri Mia Alisa di minit ke-65. Lihat bagaimana tendangan itu cukup baik di sebelah kanan pintu gol pasukan lawan, menewaskan penjaga Kuala Lumpur FA ini buat kali kedua. Terus dimulakan perlawanan, bentesan daripada Farah Wahida ke atas Shadlina di kawasan tengah permainan. Dan sekarang ini perlawanan diteruskan dengan 10 orang pemain pasukan Young Tigres berada di atas kawasan padang. Baik, lambungan ini peluang untuk pasukan Young Tigres. Namun begitu, sekali lagi situasi yang berjaya dihadang oleh pemain pertahanan mereka, Anis Aisyah, setelah pemain mereka dikasari. Satu lagi peluang untuk pasukan Kuala Lumpur FA. Dan sekarang ini Mayu Kono yang dipertanggungjawabkan untuk mengambil tendangan ini. Mungkin ini peluang untuk pasukan Kuala Lumpur. Lihat bagaimana Mayu dengan lambungan. Dan itu menamatkan cerita pada malam ini. Kebangkitan daripada pasukan Young Tigres. 2 sama di Stadium MPAJ sekaligus menutup cerita untuk hari perlawanan Liga Wanita Nasional. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance.
Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Bersama saya pada malam ini adalah pemain terbaik perlawanan untuk Hari Perlawanan Liga Internasional, Kisha Dina Muhammad Khalid. Pertama sekali tahniah, usaha yang cukup keras, 90 minit, perlawanan yang agak tough dan terus dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Perasaan dan apakah apa yang Kisha rasa untuk saat ini? It was a tough match for everyone, especially my teammates. And I'm super proud of them, especially my teammates for fighting their heart out. I'm very proud of myself for not giving up. Everybody showed their best performance on the field. And I'm very proud of them. Ketinggalan 2-0 di separuh masa yang pertama, bangkit di separuh masa yang kedua. Boleh ceritakan sikit apa rahsia ataupun strategi yang diberitahu oleh pengadil ketika dalam bilik persalinan? It was a good comeback. Everyone wanted to give up, but coach pushes everybody up. And we all wanted to fight for our coach, for our parents, and for our teammates, especially the ones who got out like the first half because of injuries. We wanted to do it for all. Okay. Congrats again. Tahniah, Kisha.